Yang kedua, bila kita nak set rantai ni, paling penting ialah owner kena naik atas motosikal. Ini paling penting, babe. Kau buatlah setting macam mana pun, kalau owner tak naik atas motosikal, kau tak akan dapat bacaan yang tepat. So, owner kena naik atas motosikal. So, Farid nombor 2. Farid nombor 2 naik. Ini pun Farid juga. Nama dia Faridul Makmul. So, kenapa kita nak kena ada rider atas motor ni? Kenapa? So, bila kita letak beban di atas motosikal, okey Farid, kau cuba berdiri, kita nak tengok apa jadi pada ni. Nampak tak? Dia berubah. Ketegangan ni akan berubah. Okey, cuba Farid duduk. Nampak tak? Dia tertarik sikit. Bila dia menekan ni, sebenarnya swing arm kita ni, dia punya panjang ni akan berubah. Bila kita dalam keadaan contohlah, ini pivot kita ataupun kita punya, orang panggil apa dia ni? Screw sub dia lah kan. Kita punya pivot point lah. So, bila dia dalam keadaan macam ni, rantai ni akan ada gap yang berlainan. So, bila dia dalam keadaan tegang, bila dia menaik, bila kita letak beban ni, pivot ni tak bergerak. Yang bergerak ialah swing arm kita, betul? So, bila swing arm ni bergerak, so dia akan mengalami perubahan pada distance ataupun jarak ataupun ketegangan pada rantai ni. So, memang nak tak nak kita kena ada rider. So, kalau rider ni dia dua orang bawa pilihan, bawa awek ke bini ke, bermakna kita kena tambah sikit lagi kelegaan ataupun kelonggaran pada kita punya rantai.